Macam ni lah yang kita mahu. Siapa-siapa yang tengok video saya, komen-komen lah kalau ada persoalan. Bagus, ada orang Thailand tanya ni. Mana orang Rusia tak tanya saya? Soalan yang nampak ringkas kan? Tapi dia bukan sekadar boleh atau tak boleh sahaja. Jadi, mari kita stay lama-lama. Saya kupaskan ada dua situasi. Jawapan yang sebenar adalah boleh. Bahkan dituntut untuk solat sunat tahiyatul masjid walaupun khutbah sedang berjalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan mafhumnya, sekiranya salah seorang daripada kamu datang ke masjid ketika hari Jumaat dan ketika itu imam sedang berkhutbah, solatlah 2 rakaat dan hendaklah dia meringkaskannya. Jadi meringkaskannya ni macam mana? Janganlah bantai lepas surah Fatihah, bantai surah Baqarah. Jadi lepas surah Fatihah mungkin tak perlu baca surah yang lain ataupun surah yang pendek-pendek saja, 3 ayat. Ketika kita rukuk, sujud itu juga, kalau nak meringkaskan seringkas-ringkasnya, bare minimum dia sekadar panjang dia subhanallah. Rukuk, subhanallah. Iktidal, Rabbana walakal hamd. Sujud, subhanallah. Duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli. Begitulah kalau nak betul-betul ringkaskan seringkas-ringkasnya. Kita datang agak lewat kan. Mungkin kalau kita solat sunat tahiyatul masjid ni, tak sempat nak takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka sunat bagi dia untuk berdiri, tidak duduk. Sehinggalah iqamat, kemudian dia bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Kerana itu adalah perbuatan yang lebih afdal ketika itu. Jadi, dalam keadaan yang kedua ni, situasi kedua, dia tidaklah dikira sebagai orang yang duduk sebelum solat 2 rakaat tahiyatul masjid dan juga dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Begitulah cara kita berdepan dengan pelbagai situasi solat tahiyatul masjid ketika imam sedang berkhutbah Jumaat. Ada manfaat. Jadi kalau ada soalan-soalan yang timbul macam ni kan, tiba ada soalan ada kaitan dengan isu tu tapi dia situasi yang lain, silakan bertanya. InsyaAllah moga-moga Allah membimbing kita di atas jalan ilmu serta jalan ketaatan. Saya Muallim Muda Izzat. Akhirat tujuan utama, dunia jangan dilupa.